Kepercayaan kepada Tuhan merupakan perkara pertama dalam rukun negara. Maka, Helmi berfikir sejauh manakah kepercayaan kepada Tuhan masih relevan sebagai prinsip utama dalam rukun negara untuk warga Malaysia yang baik. Bantu Helmi. Kepercayaan kepada Tuhan bermaksud setiap rakyat Malaysia mesti percaya kepada kewujudan Tuhan dan mengamal ajaran agama masing-masing dengan penuh keikhlasan. Prinsip ini menekankan bahawa agama ialah asas penting dalam kehidupan manusia bagi melahirkan masyarakat yang bermoral, bersatu padu dan harmoni. Kepercayaan kepada Tuhan dari sudut falsafah ialah dapat membantu untuk mengamalkan prinsip ini menjadi asas moral dan spiritual kepada rakyat. Ia menegaskan bahawa memerlukan panduan nilai yang datang daripada kepercayaan kepada Tuhan untuk membina masyarakat yang berakhlak dan beretika. Maka kepercayaan kepada Tuhan menghubungkan manusia dengan nilai kebenaran, keadilan, kasih sayang dan bertanggungjawab moral. Selain itu, prinsip ini penting kerana ia menjadi asas kepada perpaduan, keharmonian dan kestabilan negara. Melalui kepercayaan kepada Tuhan, rakyat akan lebih bertanggungjawab, jujur dan amanah dalam menjalankan tugas serta menjauhi perbuatan yang merosakkan masyarakat. Contohnya, perkara yang boleh menjaga kestabilan negara di Malaysia ialah mengamalkan perpaduan kaum seperti menyambut sambutan Hari Raya Tahun Baru Cina dan Deepawali bersama-sama. Walaupun masyarakat kini lebih moden dan bersifat sekular, prinsip ini masih sangat relevan kerana kepercayaan kepada Tuhan mendorong rakyat berdisiplin, jujur, amanah dan menghormati sesama manusia. Ini adalah ciri penting untuk menjadi warga negara yang baik. Tanpa nilai ketuhanan, masyarakat mudah hilang arah dan terjebak dalam masalah sosial seperti rasuah dan penindasan. Kesimpulannya, prinsip kepercayaan kepada Tuhan tetap penting dan relevan sebagai asas pembinaan jati diri serta perpaduan rakyat Malaysia. Ia menjadi rakyat lebih berakhlak, berdisiplin dan hidup aman sejahtera dalam masyarakat majmuk.